Assalamualaikum, salam sejahtera. Video ni nak tunjuk macam mana rider berpandai bila dapat single order. Single order ni maksud dia dapat order pick up satu kedai, hantar dekat satu customer je. Sebabkan order ni pick up dia tak adalah jauh sangat, hantar pun dekat. Jadi aku nampak video lah, nak tunjuk yang mana rider hantar dia dapat single order. Gerak. Dah sampai, kita tengok balik. Kedai betul. Aku dapat order ni, aku sampai dah siap lah. Dah siap, dia akan keluar mesej ni, ready for pick up, dan dia jadi hijau. Kalau delay dia tak jadi hijau, dia jadi colour orange. Tengoklah nanti video akan datang lain kali kan, aku tunjuk macam mana kalau order tu kena sidai. Sidai ni maksud dia sampai tak siap weh. Jadi rider kena tunggu. Cek nombor 28. Order pun nombor 28. Jadi betul lah. Betul. Kita pick up. Sekejap. Disebabkan aku ni guna auto accept. Auto accept ni maksudnya aku set auto, terima semua order yang masuk. Dia auto accept semua order. Jadi masa auto accept tu, order terus masuk, tak tahu nak hantar mana. Cuma boleh tengok pin je. Bila dah accept pick up, baru akan keluar alamat hantar ke mana. Jadi tujuan aku buat video ni untuk ke info ke kepada customer maupun rider tentang macam mana kita orang uruskan single order. Kalau tak tahu kat mana, dia buka map. Ada pun 900 minta saja. Tahu ada orang yang rasa nak buat berpandai ke, delivery makanan ke, tapi tak tahu kerjanya macam mana kan. Bolehlah tengok video ni, tengok kerja ni senang ke tak senang ke. Senang kan. Rumah customer G-Floor. Tak payah naik tangga. Alhamdulillah, senang je. Tujuh. Ada rumah ada nombor, ada rumah tak ada nombor. Kalau rumah tak ada nombor, senang kira satu-satu tidur. Sini ada juga. Customer bayar online tengok bayar online, barang roti canai 3, cek pin betul ke tak. Okey, betul. Tengok blok, blok 8 betul. Blok nombor 7. Assalamualaikum. Nama pun saya Talib tak apa, bagi ikut sini boleh masuk, boleh. Roti canai pun dah bayar dah bayar dah. Okey. Siapa order? Anak order? Anak ke order? Saya lah anak. Oh, anak order. Anak tak ada kat rumah? Dia kerja. Oh, dia kerja. Oh, dia order letak sini.
Nasib baik alamat betul. Terima kasih. Pick up kan? Tak pick up pula. Gantar kan? Gantar. Ambil gambar tadi. Kalau orang tua berbual lah sikit. Mana nampak masa. Okay, kita drop. Selesai. Kalau dah tekan drop, aku auto accept. Sepatutnya kalau order banyak, dia masuk order baru. Pump terus keluar. Tapi tak ada order kan. Tak ada order. Kita pergilah mana-mana hotspot. Nampak tak kat sini? Nampak map ni. Nampak merah-merah ni. Kononnya Foodpanda dekat ini hotspot area lah yang banyak order. Dah tak betul pun. Kalau kita dah terbiasa main area tu, kita akan tahu sendiri nanti area mana yang ada order, area mana yang tak ada order. Yang kurang lah, bukan tak ada, kurang. Kalau drop dekat area tu tak ada order, turun balik tunjuk spot. Kalau area tu banyak order, kalau putus, duduk situ kejap, mesti ada order masuk satu. Order cantik, order yang sambung-sambung lah. Drop masuk. Single order tu je. Single order senang lah. Sekejap. Mantap. Jadi kerja tu cepat lah. Kalau kedai tak sedai lah kan, kita tunggu lah macam mana. Okay, itu saja. Terima kasih. Dapat nampakkan saya. Bukannya tak boleh sabar, tunggu orang lepas dulu.